Gerakan Pintu.co, Bu Mudi mengeluarkan sebuah maklumat yang mengajak semua murid dan jemaahnya untuk meneruskan perjuangan almarhum Tusop dalam memenangkan Bustami Hamzah di Pilkada Aceh 2024. Dalam maklumat bertanggal 8 November 2024 itu, Abu Mudi menyebut Syekh Fadil merupakan sosok penerus perjuangan Tusop. Oleh karenanya, ia mengajak semua pihak untuk memilih pasangan Bustami Syekh Fadil dalam pilkada yang akan berlangsung 2 minggu lagi. Dalam maklumat itu, secara khusus ia menyebut pihak-pihak yang diajak mendukung Bustami Hamzah Syekh Fadil. Ketua Majelis Nasihin PAS Aceh itu menjelaskan maklumat yang ia keluarkan merupakan pedoman bagi murid-murid serta seluruh kadernya dalam menghadapi Pilkada 2024. Bu Mudi berharap pedoman ini diikuti oleh mereka.